legend lagi. Hari ni aku nak pergi pasang tajuk dekat sungai. Aku dah sediakan kayu-kayu ni sebelum aku nak pasang tajuk. Untuk kayunya aku dah letakkan dekat dalam bot. Hari ni aku pergi dengan kawan aku, Mr. Professor. Sekarang dah tiba masanya untuk aku nak pergi pasang tajuk. Dekat tebing sana ramai orang yang tengah mancing. Cuaca hari ni panas terik. Aku tengok air sungai ni pun dah macam tertarik. Dekat tengah ni ada tunggul kayu yang besar. Mesti dekat bawah dia ni ada ikan yang besar. Ini mata kail untuk aku nak tajuk. Dan ini pula umpan untuk aku nak tajuk. Buat korang yang belum tahu, ini pertama kali aku tajuk dekat sungai. Tajuk pertama aku pasang dekat sini. Tajuk kedua aku pasang dekat sini. Ini tajuk ketiga. Tajuk keempat aku nak pasang dekat sebelah sana. Jadi ini tajuk yang keempat. Untuk tajuk yang kelima aku nak kena pacakkan kayu untuk aku nak pasang tajuk. Ini tajuk yang keenam. Tajuk yang keenam pun aku pacakkan kayu. Ini tajuk yang ketujuh. Aku tengok pasang dekat sini macam okey je. Umpan teman. Tajuk yang ke-8. Untuk tajuk yang ni aku ikat dekat pokok ni. Lepas tu aku pergi dekat sebelah sana. Sebab dekat kawasan ni tak ada pokok. Jadinya aku pacakkan kayu. Jadi ini tajuk yang ke-9. Ini ikan tebas sisik. Aku panggil ikan putih. Tajuk yang ke-10. Seterusnya aku nak pacakkan kayu dekat sebelah pokok pandan ni. Buat korang yang belum tahu, pandan ni berduri. Jadi ini tajuk yang ke-11. Ini tajuk yang ke-12 aku ikat dekat dahan ni. Jadi macam ni contohnya. Saat yang ditunggu-tunggu, ini tajuk yang terakhir, tajuk yang ke-13. Petang ni sunsetnya cantik. Sangat indah pemandangan. Ini pula pemandangan daripada atas. Sekarang masanya untuk aku nak cek tajuk. Nampaknya dekat sini masih belum ada yang kena. Sambil-sambil aku tengok tajuk tu, kalau tak ada umpan, aku sulam umpan yang lain. Kalau nak pasang tajuk dekat sungai ni, yang paling sedap sekali pakai angel 5 kuda. Tak nampak hasil. Oman Oman, alhamdulillah. Angkat man. Alhamdulillah. Oman. Berjaya naikkan Toman. Mantap. Okay guys, bismillah. Toman ah. Apa man? Toman. Oman. Ha? Sok. So. Ni. Alhamdulillah. Toman size. Mantap, Toman size. Mr. Professor Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Oman lagi. Mantap, Toman lagi. Mati bau. Bau. Alhamdulillah. Apa tu? Guys, bau. Alhamdulillah. Saiz padu. Mantap. Hei. Tahu kan? Sawa. Nak tangkap tak? Sayang. Sekarang dah pukul 2 pagi, jadi aku balik dulu. Hari ni dah masuk hari kedua. Pagi ni aku nak tunjuk dekat mana aku tajuk. Yang aku pergi tempat ni JT Wak Leman. JT ni berada dekat Sungai Telur, Kota Tinggi, Johor. Kalau korang nak pergi tempat ni, sekarang aku dah tunjukkan jalannya. Tempat ni betul-betul dekat sebelah loji air. Mana yang kaki udang galah tu, bolehlah korang turun ke sini. Jadi inilah jeti dia dekat sebelah dalam. Wak Leman ni dia punya bot sewa memang banyak. Ini antara dia punya bot-bot sewa semua. Tapi ada yang dah keluar sikit. Ini hasil yang malam tadi aku dapat. Malam tadi aku tak dapat nak rekod sebab lighting tak ada. Jadi yang aku dapat 3 ekor toman dengan seekor baung. Banyak atau sikit tetap bersyukur. Pak-pak siku lipat, siapa yang cuba pasti dapat. Ini toman yang paling besar, berat dia 2 kilo 500.
Disebabkan Toman ni masih hidup, aku ingat nak bela tapi tak muat letak dalam ni. Penyudahnya ikannya mati. Lepas tu buat ikan masin je lah. Toman ni pula berat dia 1 kilo. Ikan baung ni pula dia punya berat 0,5 kilo. Okey lah daripada tak ada. Wak kalau nak sewa, waktu operasi saya, Wak. Waktu operasi jam 7 pagi sampai 7 pagi besok, 24 jam. Pada kaki-kaki jenggo, kalau nak rasa tarikan sado, ni lah tempat dia. Hari ni dah masuk hari ketiga. Pagi ni aku nak pergi pasang tajuk dekat dalam kebun. Aku pergi pasang tajuk bukan hantar makanan. Kalau hantar makan pun aku hantar makanan dekat ikan. Dia punya batang tajuk tu aku pakai batang pelepah sawit. Yang ni pokok liar bukan pokok tanam. Masih ramai yang belum tahu pokok liar dengan pokok yang tanam. Pokok liar ni dia hidup dekat merata tempat yang orang tak tanam. Jadinya aku dapat beza mana yang liar dan mana yang tanam. Macam ni lah contohnya batang tajuk pelepah sawit. Umpamanya aku pakai ikan tebal sisik dengan ikan sepat. Sampai je dekat spot aku terus ikat mata kail. Jadi untuk kesemua tajuk aku pasang cuma 9 batang tajuk. Dengan loceng pun aku pasang sekali. Ini tajuk yang pertama, tajuk yang kedua, tajuk yang ketiga, tajuk yang keempat, tajuk yang kelima, tajuk keenam, tajuk ketujuh, tajuk ke-8, tajuk ke-9. Siap je pasang semua tajuk. Lepas tu aku cek tajuk aku yang ni, ikannya tengah sebir-sebir untuk nak makan. Lepas tu aku angkatlah tajuknya, tapi ikannya tak lekat. Mungkin belum rezeki aku lagi. Okay guys, alhamdulillah dapat bujuk. Mantap. Jadi ni bujuknya. Memang padu. Mantap. Hari pun dah petang. Lepas tu aku angkat semua tajuk aku untuk aku siap-siap nak balik. Untuk batang tajuknya semua aku dah angkat. 9 mata kail aku dah letakkan dekat gabus ni. Itu ada lembu liar yang tengah perhatikan aku. Nasib baik ada parit dekat sini. Kalau tak mesti dia kejar aku. Korang tengoklah tu, rupanya ada 2 ekor. Kalau macam gini mandi aku. Yang lembu hitam ni mesti garang. Dua-dua jantan pula tu. Siapa dekat sini yang pernah kena kejar dengan lembu? Cuba korang komen dekat bawah. Nasib baik lembu tu lari ke sana. Nampaknya lembu putih tu tengah ambil angin lembu yang hitam tu. Okay guys, sekarang saya on the way pergi kedai alat tulis. Saya nak beli barang untuk nak bagi dekat budak-budak naik sekolah nanti. Okay, jom. You have received 231 units. What? 75. Ambil 2 kad. So do it now. Voucher RM5. Sampai bila? Okey, terima kasih. Jom. Total 23175. Ini ada rezeki aku sikit untuk aku nak bagi gam, color warna, pensel 1 set. Lepas tu ini semua barang-barang dia. Dan ini ada pasebok yang besar. Semua sekali total ada 15. Besok aku datang dekat sekolah pagi-pagi. Siapa orang yang terawal 15 orang, aku akan bagilah hadiah ni. Hari ni dah masuk hari keempat. Okay guys, selamat pagi. Sekarang saya dah sampai Sekolah Kebangsaan LKTP Keledang. Sekarang baru pukul 6.25. Baru saya seorang yang sampai. Kita tunggu siapa yang pertama sampai, okey? Okey guys, jadi sekarang dah ada budak-budak yang sampai. Jom kita bagi. Okey. Ni, ambil hadiah sama. Siapa jap? Tunggu jap.
Nak ada duit belanja sikit Okey ni, buat duit makan Okey, belajar rajin okey. Okey, sama. Ni dek, ni buat duit belanja RM5 ni. Okey, belajar rajin-rajin Okey. Dah. Tu ada lagi yang sampai. Okey dek, ni ada hadiah. Orang yang terawal. Okey, sama. Ni duit belanja RM5 buat makan. Nah dek. Seorang satu dapat. Duduk mana? Adik duduk mana? Duduk Adila. Adila. Okey dah, tu. Tu buat makan Okey. Nah, duit belanja. Okey dah. Ada kereta tu, baik-baik hati-hati. Okey. Okey dek, sini dek. Orang yang terawal, konsisten, datang awal okey. Okey nah, ni duit belanja. Buat dia makan Okey, masih. Okey, sekarang kita balance tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 lagi. Sekarang nama dah ada 5 orang yang terawal dekat dalam. Mungkin dia ni awal daripada saya. Jadi sekarang saya bagi dia 1, 2, 3, 4, 5. Saya letak kat sini. Okey. Semua saya letak kat sini dengan duit 1, 2, 3, 4, 5. Okey cik, sini Ni duit dia seorang RM5 Okey. Okey dek, orang yang terawal. Nah, ada hadiah untuk adik. Ni ada duit belanja buat dia makan Okey, belajar rajin. Mana? Okey. Okey dek. Nah, ni orang yang terawal. Dapat. Ni ada duit belanja sikit Okey, belajar rajin Okey. Okey, ni orang yang terakhir. Yang paling awal. Sekarang dah pukul sama-sama. Sekarang pukul 6.34. Okey. Okey bang. Terima kasih banyak Okey. Okey cik. Dah habis. 15 terawal. Okey, terima kasih banyak Okey, alright. Okey, jom kita balik. Semuanya sudah habis. Lepas siap je aku bagi hadiah dekat sekolah tadi, aku terus nak masuk kebun untuk aku nak pasang tajuk hari ni. Jadi inilah suasana pagi di kampung Felda. Untuk nak pergi dekat spot yang aku tajuk tu makan masa dalam setengah jam. Kepada yang belum tahu, sekarang aku berada dekat Pengerang, Kota Tinggi, Johor. Yang depan ni kebun Felda Keledang. Yang jalan terus ni pula ngalir ke Sungai Renget. Macam biasa, sebelum aku pasang tajuk, aku nak kena cari pelepas sawit dulu untuk aku nak buat batang tajuk. Aku nak pakai cuma 9 batang je. Cukup je 9 batang, lepas tu aku buang daun-daun yang ada dekat pelepas sawit tu. Jadi, macam ni contohnya. Lepas je aku dah pakai parang tu, aku mesti lap parang tu untuk aku nak jaga dia punya kilat dia. Kalau tak, takut karat. Siap je buang semua daun, lepas tu aku satukan untuk aku nak ikat dia supaya aku senang nak bawa. Sepatutnya ikat batang pelepah ni pakai tali, tapi aku lupa nak bawa tali yang ada getah. Pedal je lah. Perkara pertama, bila aku sampai spot, mesti aku ikat dulu tali-tali ni dekat pelepah tu. Jadi macam ni caranya. Siap je pasang semua tali pancing, lepas tu aku letakkan loceng dekat semua batang yang aku tajuk. Lepas dah siap semua benda tu, dan mulalah untuk aku nak pasang tajuk. Untuk umpannya aku pakai ikan tebas sisik dengan ikan sepat. Air payah ni cetek, jadi aku terpaksalah turun sikit. Ini tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua ni pula aku nak letak betul-betul dekat gelung ni. Manalah tahu ada gorgon yang duduk dekat sini. Cuaca hari ni panas terik, tapi yang sedapnya angin kuat. Nak pasang tajuk panas-panas pun tak ada masalah sebab aku tak ada berpeluh langsung. Ini tajuk yang keempat. Pasang tajuk yang keempat ni dia punya lubang agak kecil, jadi aku bersihkan dulu rumpai dekat situ. Kan besar sikit untuk ikan tu nak main. Pumpam, ini tajuk yang kelima. Tajuk yang ke-6, tajuk yang ke-7, tajuk yang ke-8, tajuk yang terakhir yang ke-9.
Pasang semua tajuk pun dah settle. Jadi sekarang aku terbang drone untuk aku nak tengok semua tajuk aku. Lepas tu biawak ni pula yang datang. Aku apa lagi, aku halau lah pakai drone ni. Aku terbangkan rendah sikit jadi biar dia lari. Tak lama je lepas tu tajuk aku yang ni dah bunyi loceng. Bunyi loceng tu petanda ikan dah makan. Jom kita angkat. Alhamdulillah, ikan yang pertama. Mantap. Aku isi air dulu dekat dalam plastik ni. Lepas siap diisi air tu, aku pun buka mata kali daripada mulut ikan dan aku letakkan ikan tu dekat dalam plastik. Ikan pun dah makan tajuk aku tadi. Sekarang giliran aku pula yang makan. Yang aku makan ni nasi lemak. Habislah ngantuk lepas ni. Tambah-tambah pula dengan angin kuat. Siap je makan. Lepas tu aku duduklah dekat kursi ni. Tahu-tahu nak terlelap. Aku tak jadi nak tidur sebab aku dah dengar bunyi loceng daripada jauh. Tu kan dah ada ikan makan. Aku apa lagi, angkat terus tajuk ni. Guys, ikan yang kedua. Tak berapa nak saiz, tapi okey lah kalau buat jual. Okay, mantap. Yang ikan ni pula dia tengah sepi-sepi aku punya umpan. Tengok daripada atas pun aku dah tahu ini ikan bujuk. Kalau kau nak sebi umpan aku tak apa, yang penting kau makan, jangan kau tak makan. Bujuk guys, yang tadi. Oh padu. Mantap. Aku bersihkan badan ikan ni, lepas tu aku buka mata kailnya dan aku letakkan ikannya dalam plastik. Nampaknya dekat sana tu ada tetamu yang tak diundang. Tahu-tahu dia dah kat depan aku. Nasib baik dia tak makan umpan. Tajuk ni pula dah ada ikan yang makan. Lepas tu aku berlarilah sebab aku ada dengar loceng berbunyi dekat belah sana. Tak buang masa, aku pun terus angkat. Yes, alhamdulillah. Ikan yang keempat. Lepas je aku angkat ikan ni, tajuk yang sebelah sana loceng dah berbunyi. Aku pun apa lagi, lari teruslah ke sana. Nak cepat punya pasal sampai aku pun terjatuh dekat situ. Dah lah jatuh, tak lekat. Oh, tak ada rezeki. Tak apa. Haiwan ni nampak comel, aku pun gesek-gesek lah kepala dia. Sekali biji sawit. Lepas dah duduk lama aku pun tertidur. Lepas tu aku bangun sebab aku terdengar ada bunyi loceng daripada jauh. Aku pun apa lagi, teruslah pergi tempat yang bunyi loceng tu. Rupanya ikannya tak lekat. Disebabkan hari dah petang, aku pun angkat semua tajuk aku. Lepas tu ikan yang masih hidup tu aku buang dekat dalam tu supaya ikan lain yang makan. Siap dia angkat semua tajuk, aku pun gerak nak balik. Muka pun ada senyum sebab aku tak kumpau hari ni. Hari ni cuma dapat 4 ekor ikan daripada 9 tajuk. Okeylah ni, syukur. Jom balik. Masa dalam perjalanan aku nak balik tu, pekerja-pekerja kebun ni tengah tidur dekat tengah jalan ni. Sorry ganggu Yang ni pula aku nak motor, nasib baiklah dia tak langgar aku. Kalau kena lenyek ni, mandi. Masa aku nak balik tu, tiba-tiba aku tersesat dekat trek ni. Ada pepatah berkata, terlajak perahu boleh diundur. Tapi aku terlajak dekat trek ni, maka aku teruskan je lah. Aku dengan ikan pun bergembira lah dekat sini. Mari. Cepatlah sikit, drone ni lambat betul lah. Aku beli gambar mahal macam gini kau buat kerja. Ngalah, kau janganlah marah. Aku cuma cakap je. Tamatlah sudah. Dah, aku pun nak balik sebab aku dah penat dah main dekat track tu. Dengan cuacanya panas lagi. Korang tengoklah sendiri kampung aku, cantik kan? Inilah suasana petang kampung aku, Felda Kledang, Kota Tinggi, Johor. Untuk ikannya aku letak dekat dalam tong ni sebab aku nak jual nanti. Sampai sini dulu video daripada aku. Kita jumpa lagi dekat video seterusnya. Mantap.